Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-fatihil liman uhlik wal hatim liman sabak nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Okey. Saya cuba untuk ini. Okey, saya cuba untuk memenuhi kehendak moderator tadi sesuai tentang pengurusan masa dalam sesi pembentangan hari ini. Okey, terlebih dahulu saya ingin sedikit memohon maaflah kerana percubaan untuk membuat sejarah seni ini bukan sesuatu yang mudah, tetapi saya lihat kegemilangan nasyid ini juga mengangkat status negara kita di Asia Tenggara ini. Jadi saya mengambil kesempatan ini untuk mendedahkan tentang naratif tentang pengiktirafan antarabangsa yang telah kita perolehi, terutamanya dalam bidang nasyid ini. Oh, ini ya. Okey. Okey. Di sini apa yang saya ingin ketengahkan pada hadirin hadirat sekalian yang terutamanya dalam bidang seni, kalau ada cacat celah mohon diampunkan. Tetapi apa yang kita ingin ketengahkan di sini bahawa pengiktirafan terhadap kegemilangan nasyid, muzik nasyid di Malaysia ini merupakan satu gabungan unsur agama, budaya, seni yang agak mendalam. Apa yang kita perlu highlightkan di sini ialah nasyid telah berkembang menjadi salah satu bentuk seni yang mendapat perhatian luas baik di kalangan masyarakat Muslim ataupun bukan Muslim. Antaranya ialah peranan nasyid ini dalam bentuk identiti budaya negara kita dan juga perkembangannya seiring dengan perubahan sosial dan juga teknologi. Dan dari segi analisis sejarah, kemunculan pengaruh budaya tempatan dan sumbangan nasyid terhadap pergerakan seni di Malaysia dalam kertas kerja ini adalah menekankan tentang pentingnya pengiktirafan lebih besar daripada seni ini dari peringkat antarabangsa. Apa jua yang kita kena lakukan di dunia ini perlu ada pencapaian. Jadi itulah ada sebagai satu cermin diri untuk setiap bidang termasuk juga dengan seni. Jadi di situ saya melihat ada ruang kosong yang perlu kita isi, iaitu berkenaan tentang perkembangan nasyid ini. Dan antara fokusnya saya tidak menyentuh keseluruhan tetapi memadai mengambil ataupun menukilkan contoh yang kita boleh ambil di sini yang saya perolehi adalah beberapa contoh nasyid yang ikonik lah kepada Malaysia pada hari ini. Bila kita lihat siap nama kumpulannya, bukan sahaja Malaysia yang kenal, bahkan negara China pun kenal, orang di United Kingdom pun kenal. Pokoknya dia tidak terkenal dalam industri tempatan tetapi sudah merentasi pentas antarabangsa. Apa yang saya maksudkan ialah kumpulan Raihan, dan salah satu vokalis dia Nazri adalah berasal daripada Sabah. Jadi perkembangan nasyid Raihan ini begitu dekat dengan era sezaman dengan usia saya, dan saya pun pernah jugalah menyumbangkan irama nasyid ini tapi di peringkat sekolah lah. Tetapi apa yang saya hidup dan dalam masa yang sama juga pencapaian daripada kumpulan Raihan ni tidak boleh kita pertikaikan kerana mereka ini mungkin kurang mendapat undangan di peringkat tempatan, tetapi mereka kerap mendapat undangan di peringkat antarabangsa. Biasanya kalau kita ni dapat kepercayaan di peringkat antarabangsa, ada satu qualify yang kita telah capai yang menarik minat orang untuk dipanggil. Begitulah untuk Raihan yang apa yang saya lihat. Dan antara elemen yang juga disampaikan oleh Raihan ni senang diikuti oleh semua generasi. Penggunaan lirik dia, temanya begitu dekat dengan budaya kita dan juga berunsurkan ketuhanan. Dan di sini kita lihat apa yang saya lihat daripada membicarakan tentang pengiktirafan ni, adakah kumpulan nasyid Raihan siap yang diiktiraf antarabangsa? Tidak. Ada banyak lagi kumpulan-kumpulan nasyid, tetapi apa yang kita mau fokuskan adalah kumpulan Raihan. Bila kita lihat di sini, Raihan ni antara
top kumpulan nasyid yang kita boleh kategorikanlah kalau tidak berat untuk saya katakan sebagai satu era emas dalam industri nasyid negara kita. Begitu juga dengan kumpulan-kumpulan nasyid yang lain yang mana sustain ataupun kelestarian dari segi populariti raihan tu dari dulu sampai sekarang masih agak sama. Jarang kita untuk dapat kumpulan nasyid yang begitu lama dalam tempoh masa yang lama sehingga pada hari ini. Kena lagi industri muzik pun sudah berupa adanya penggunaan AI dan sebagainya. Jadi di masa ke depan adakah negara kita masih lagi mempunyai kumpulan raihan di masa akan datang yang sama labelnya macam raihan, supaya industri ini tidak ada sekali muncul era emas lepas tu dia terkubur sehingga sukar untuk diangkat. Macam juga kumpulan pop rock. Kita ada legenda rock Sirs, Wings, Iklim yang begitu menusantarakan. Popular di negara kita, popular juga di peringkat antarabangsa, khususnya negara ASEAN. Tapi raihan ni dia lebih move ke depan. Dan apa yang saya tengok raihan ni ialah percubaan berani yang dilakukan oleh pihak raihan itu sendiri. Dia bukan sejak membuat lagu nasyid itu dalam bahasa Melayu, tetapi juga membuatnya dalam bahasa Inggeris, dan dalam masa yang sama juga melihat nilai pasaran dan juga orang yang paling ramai di dunia ini adalah orang Cina. Juga mempopularkan salah satu lagu dia iaitu bahasa Cina dan mendapat tempat di kalangan masyarakat di peringkat antarabangsa. Ini sesuatu yang agak baik untuk industri kita dan juga mesejnya sampailah kerana baru-baru ni ada juga mereka membuat show di Afrika juga diundang, dan kita boleh dengar peminat setiada Afrika yang bukan sinonim berbahasa Melayu melontarkan lirik lagu raihan tu satu persatu tanpa salah pun dengan istilah bahasa Melayu. Walhal mereka orang Afrika. Jadi maksudnya muzik kita tu boleh mendapat tempat di peringkat antarabangsa dan juga dunia lah. Dan ini salah satu yang kita tidak boleh nafikan lah. Maksudnya raihan sendiri telah disantuni oleh Queen iaitu Ratu Elizabeth di apa namanya ni, di negara kita, dan juga telah diundang ke London untuk membuat show khas atas persembahan ataupun tentang keistimewaan daripada raihan ini telah mendambat hati mereka untuk menjemput mereka. Okey, kalau kita tidaklah saya tidaklah membicara tentang konflik yang berlaku dalam kumpulan raihan tu, berkurang keanggotanya, tetapi nama raihan tu begitu besar dalam negara kita. Tidak berat untuk saya katakan raihan tu di belakang tu ada Malaysia. Orang lihat raihan, orang kenal Malaysia. Jadi kita mau industri kita sampai ke tahap itu. Tetapi sesuai peredaran waktu yang kita lihat pada hari ini, muzik nasyid ini sudah tidak mendapat tempat di kalangan belia kita, dan muzik-muzik luar juga telah mendapat tempat, Korea dan sebagainya. Bila kita tanya dengan anak kita pun, dorang lagi tahu penyanyi Blackpink dan sebagainya berbanding dengan kumpulan-kumpulan rakyat yang ada. Kita takut bila muzik demikian memasuk dalam jiwa anak-anak kita, mereka akan menjadi kasar dan juga radikal dengan pahaman-pahaman. Jadi kita ada satu platform muzik industri yang telah gah di pentas antarabangsa. Mengapa kita tidak ada satu inisiatif untuk menjaga satu platform atau satu kekuatan di peringkat seni ini, khususnya yang telah ditunjukkan oleh raihan tadi? Akan ada lagi industri kumpulan-kumpulan yang macam raihan ini muncul di masa hadapan. Dan yang belum lagi bunyi lonceng kan. Ini yang kita tidak khawatirkan lah. Apa yang saya lihat di sini, saya hanya skop raihan saja. Sebab kalau saya nak cerita Rabani pun dia ada sejarah di sini. Kita nak cerita Hijaz, lain lagi cerita ada. Tapi cukuplah dengan ruang dan kesempatan yang ada ini, saya cuba nukilkan ialah pencapaian ataupun rekod yang telah diupayakan oleh raihan ini cukup mengesan bagi saya, bahkan mungkin industri seni sendiri. Dan
Sehingga kini lagi raihan ini masih mendapat tempat di kalangan masyarakat pada hari ini. Okey, kesimpulannya setiap pencapaian ada penurunan. Tetapi apa yang perlu kita fikir secara bersama supaya industri nasyid ini khususnya pencapaian yang telah ditunjukkan oleh kumpulan raihan ini juga turut diteruskan di masa akan datang. Supaya kegemilangan kumpulan pop rock kita ketika dahulu popular berakhir setelah era 2000-an. Tidak mungkin tidak itu juga akan berlaku dalam industri nasyid. Jadi semua pihak perlu mengambil peluang ataupun bersama duduk memikir sejenak antara industri, kumpulan dan sebagainya. Macam mana lagi di masa hadapan supaya kita dapat menjelmakan kumpulan nasyid seperti mana raihan ini. Okey, sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello. Baik, kita buka soalan kepada, silakan Doktor. Dr. Tahniah atas pembentangan pagi ini. Topik yang menarik kerana Doktor bercakap tentang achievement ataupun pengiktirafan. Bagi saya pengiktirafan itu sangat penting kerana kalau kita tak mengiktiraf, siapa lagi dalam komuniti kita. Soalan saya untuk Doktor, mungkin Doktor sudah melihat secara tuntas tentang kumpulan raihan ni. Kumpulan raihan kita tahu yang masih aktif ada 3 orang. Mungkin dalam pandangan Doktor sekarang bagaimana kalau dulu dia popularnya atau pengiktirafan dia banyak dipengaruhi oleh company ataupun syarikat rakaman, dia punya pengurus, dia punya orang-orang sekeliling. Tetapi untuk sekarang dan saran kita jugalah yang sekarang ni dalam genre apa sekalipun, hip hop ke ataupun nasyid ataupun lagu asli ataupun syair, gurindam, nazam dan sebagainya. Apakah menurut pandangan Doktor inisiatif kita sendirilah, jangan nak tunggu orang lain mengiktiraf kita sendiri harus mengiktiraf diri kita sendiri. Jadi untuk pandangan Doktor kepada dan based on your research, apakah yang sedang dan telah dilakukan oleh ahli-ahli kumpulan raihan itu sendiri? Apakah mereka masih lagi bergantung harap kepada kumpulan pendukung ataupun pengurus mereka ataupun mungkin inisiatif mereka sendiri? Mungkin saya juga ingin tahu apa yang mereka lakukan. Okey, terima kasih kepada yang bertanya tadi. Okey, salah satunya bagaimanakah apakah yang kalau kita lihat sebab raihan ni ada yang berpisah. Nazri bergerak solo sekarang ni di Sabah, tetapi masih lagi diundang di kadang-kadang Majlis Convocation, UiTM, Politeknik dan juga UMS juga turut mengundang Nazri ini. Jadi menjawab soalan tadi, bagaimanakah kelangsungan yang dapat diberikan oleh kumpulan raihan agar stabil? Salah satunya mereka meneruskan saja industri seni ini walaupun hambatan sekarang ini agak mengecilkan. Kadang-kadang kita mahu membuat persembahan tapi siapa nak taja? Platform di mana? Jemputan tiada. Itu yang saya kata tadi. Kurangnya jemputan kepada raihan. Tidakkah kita tertanya-tanya di kalangan industri ini? Mengapa Afrika panggil mereka? Kenapa China panggil mereka? Mengapa UK panggil mereka? Adakah mereka semua lirik mereka dalam bahasa Inggeris? No, tidak. Bagi saya kekuatan raihan ini adalah jati diri. Dia buat lirik dia bahasa Melayu. Tembus perentas antara bangsa. Adakah bahasa Inggeris itu adalah global? Ya, betul. Tetapi kita ada sistem nilai, value, apa yang kita ada. Okay? Maksudnya iman mutiara. Kalau tuan tengoklah rekaman video YouTube dan sebagainya, adanya anak-anak Afrika, saya rasa malu untuk melihat mereka. Mereka dengan fasiliti kurang. Mereka masih mendengar cadar padat. Walhal kita dah apa yang tiada di Malaysia ni? Semua ada sistem. Tapi bila kemudahan yang ada, minat tiada dan jati diri tiada, saya rasa kita tak boleh pergi mana-mana. Percayalah, industri muzik manapun,
bukan menidakkan industri-industri lain, hip hop dan sebagainya. Tak ampun, sebab saya tadi backgroundnya agak panjang sudah diterangkan, jadi tak mau cakap banyak-banyak. Tapi apa yang saya lihat daripada Raihan ialah jati diri mereka. Dan satu evolusi R&D. Diorang juga mencari satu bahasa-bahasa yang banyak digunakan dalam dunia ni, itu bahasa Cina sebagai percubaan yang pertama. Dan not wrong, tapi mendapat sambutan. Jadi di masa hadapan kita perlu ada satu kumpulan ini, tidak perlu merubah aliran nasyid itu macam mana. Mungkin kalau ada unsur dari segi musician dan AI itu mungkin kita boleh terima, tetapi kita pertahan kekuatan yang kita ada. Nak bina pentas macam Raihan ni sukar. Saya rasa kalau di Malaysia ni kita boleh tengok macam Siti Nurhaliza lah. Dia sustain kan dari sampai sekarang. Dia pun dengan identiti dia sendiri, irama Malaysia. Dia tak bawa irama yang lain. Jadi setiap kita tu, produk kita tu, biarlah ada sistem nilai kita sendiri. Supaya orang kita tidak ada dua. Kita saja yang memulakan itu. Itulah macam tadi yang Ufsi tadi bentang Sharifah ini. Orang tengok Sharifah ini ada seni dia. M. Nasir ada dia punya identiti. Lolo ada dia punya identiti. Jadi biarlah kita ada identiti kita. Dia tidak boleh merupakan kita sampai bila. Begitu juga dengan pemilihan. Sekian, terima kasih. Harap menjawab. Terima kasih. Terima kasih moderator. Assalamualaikum hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian. Cik, wah, skema kan. Okay. Assalamualaikum. Saya berdebar sikit sebenarnya sebab saya jujurnya saya bidat juga nasyid. Yang ni dibuktikan oleh saksi hidup berada belakang tu. Cumanya mungkin penampilan saya tak nampaklah nasyid tu. So mungkin bagi saya spiritual tu dia melangkau pemakaian, fashion apa semua kan. So kalau ada persoalan saya amat lalu kan. Kalau ada nak tambah pun okey. Saya cakap ni sebab slide sikit je. Okey, so kita tajuk saya adalah kerelevanan nasyid dalam pendidikan peringkat sekolah menengah masa kini. Sebab macam yang diterangkan tadi, saya sebenarnya base saya adalah pendidikan muzik. Okey. So, macam kita tahu, ini saya rasa semua orang tahulah, tapi saya sebut sikit lah. Nasyid adalah hiburan Islamik, dianggap sebagai satu bentuk dakwah melalui hiburan dan juga dianggap sebagai hiburan alternatif. Pada mulanya berbentuk persembahan vokal berkumpulan dan kalau kita tengok semalam pun ada unsur-unsur Timur Tengah lah. Okay. Ini adalah perkara yang membuatkan saya cuba untuk buat kajian ni lah. Sebab semasa saya dapat invitation daripada untuk tulis abstrak tu, saya sebenarnya jujurnya saya agak mati kutu lah nak buat nasyid kan. Sebab kalau nak analisis ni benda ni macam bukan forte saya. So saya cuba buat pembacaan dan saya jumpa pendidikan, unsur pendidikan. Okay. Nasyid dalam pendidikan adalah tujuan dia untuk menerapkan nilai-nilai agama Islam melalui hiburan yang bersifat Islamik. Okay, dah tukar pula. Yang ni dikatakan oleh Fahrizal 2022. Selain itu nasyid juga mempunyai tempat yang penting dalam pendidikan. Kalau nasyid ni dia menjadi media kepada penyampaian nilai-nilai Islam kepada pelajar. Selain itu nasyid juga boleh digunakan untuk menyampaikan dakwah dalam liriknya. Selain itu ada pendapat juga yang mengatakan pendapat Ismail Khalifah dan Masin 2022 mengatakan yang nasyid dia mempunyai kuasa ataupun macam mempunyai potensi untuk mengatasi gejala sosial dalam kalangan remaja seperti kes dadah dan jenayah serta kes kehamilan usia muda yang pada masa kini dah mula ketara. Yang ni Alifah Absan dan Tafsiani mengatakan. Okey, objektif kajian saya adalah untuk memahami kedudukan nasyid dalam pendidikan peringkat sekolah menengah. Kedua adalah memahami pengaruh nasyid terhadap pelajar pendidikan pada peringkat sekolah menengah dan mengenal pasti kerelevanan nasyid dalam pendidikan peringkat sekolah menengah lah. Okey, apa yang saya buat adalah pendekatan kajian kualitatif. Yang ini saya lakukan dengan menggunakan untuk menginterpretasi kajian, mencari pengetahuan baru dan memahami mengenai aspek nasyid dalam pendidikan sekolah menengah
tanpa membuat andaian awal. Yang tadi tu saya ambil daripada orang. Tapi yang ni saya mulakan kajian tu tanpa membuat perspektif awal lah. Saya buat berstruktur menggunakan WhatsApp. Sejujurnya WhatsApp dia paling senang lah. Saya hantar mesej, dia orang voice note balik je kan. Dan temuan tidak bersemuka. Jadi kerana menjimatkan masa dan kewangan. Itu boleh penting lah. Sebab kebanyakan responden saya jarak jauh. Soalan yang saya tanyakan adalah bagaimana kedudukan nasyid di sekolah menengah, masih relevan atau tidak? Apakah pengaruh nasyid terhadap pelajar dan setakat mana nasyid masih relevan dalam pendidikan sekolah menengah? Okey. Responden yang saya buat adalah responden A, 38 tahun, berpengalaman berkhidmat sebagai guru 10 tahun, base-nya di Negeri Sembilan, peranan dia sebagai jurulatih atau juri. Ada pengalaman nasyid dia daripada tahun pertama dia bertugas sebagai cikgu, dia dah jadi jurulatih lah. And saya tak tulis situ, tapi dia sebenarnya adalah responden perempuan, vokal. Dia ada background vokal, background daripada UiTM. Okay. Responden B pula berumur 28 tahun, berkhidmat selama 3 tahun di Pahang dan menjadi jurulatih dan juri. Jurulatih dan juri ni maksudnya jurulatih di peringkat sekolah atau daerah, juri ni adalah di peringkat pertandingan antara sekolah. Okey, yang seterusnya respondensi 32 tahun, tempoh berkhidmat 4 tahun di Selangor. Dia jadi penasihat, guru penasihat, jurulatih dan juri. Sama juga di pertandingan. Dan pengalaman nasyid dia adalah 3 tahun. Dan responden D berumur 35 tahun. Pengalaman berkhidmat sebagai guru 10 tahun. Mengajar di Pahang, peranannya jurulatih dan pengalaman sebagai pengalaman nasyidnya selama 3 tahun. Okey. Saya terus ke kesimpulan. Untuk persoalan pertama, saya tanya bagaimanakah kedudukan nasyid di sekolah menengah? Rata-rata responden mengatakan yang nasyid mempunyai kedudukan yang baik dan penting dalam pendidikan. Nasyid peranannya adalah menjadi antara komponen kurikulum yang dipertandingkan di peringkat sekolah menengah, daerah, negeri atau kebangsaan. Selain itu, dia kelebihan nasyid ni dia bagi pendedahan kepada elemen-elemen muzik melalui latihan yang dilakukan pasukan nasyid lah. Maksudnya dalam pendidikan muzik, objektifnya itu untuk mengajar elemen asas muzik lah. Maksudnya harmoni, melodi, pitch, tempo, sekian kan. Dan yang menariknya, dikatakan jumlah pasukan nasyid yang bertanding di peringkat daerah apa semua ni semakin meningkat. Maksudnya benda tu ada perkembangan positif lah. Okay. Untuk persoalan kedua, apakah pengaruh nasyid terhadap pelajar? Dikatakan antara impak yang boleh dilihat adalah impak sosial, minat dan pengalaman muzik. Maksudnya daripada segi sosial, dia melatih semangat setiakawan kepada pelajar dan memberi pendedahan pada unsur-unsur Islam. Semangat setiakawan ni macam kita tahulah, nasyid selalunya dia berbentuk kumpulan. Dia jaranglah solo kan. So maksudnya dia memberikan berlatih sama-sama, travel sama-sama. Tapi yang kedua tu lebih penting lah, memberi pendedahan pada unsur-unsur Islam. Terutamanya dalam era yang tanpa sempadan ni, tanpa batas kan. Daripada sudut minat pula, dia mengurangkan masalah pelajar yang tidak hadir ke sekolah menengah. Ini menarik. Ini menarik sebab responden tu kata, ada budak dia tak masuk kelas. Tapi untuk training nasyid, dia sanggup datang petang. Walaupun pagi dia tak datang pun sekolah. Maksudnya benda tu menarik dia datang. It's a good, saya campur. It's a good turning point lah. Maksudnya budak tu mungkin lama-lama dia akan jadi lebih nak ke sekolah. Okay. Daripada sudut perhayatan dan kemahiran muzik, macam saya katalah, dia yang ni ada dalam elemen KBSMS ya. Okay. KSSM. Maksudnya ada elemen apresiasi muzik, maksudnya menghargai muzik tu, memahami melodi, memahami harmoni, menguasai ensemble vokal dan ensemble instrumen. Sebab sekarang tak silap saya, format nasyid sekarang dah beza dengan yang dulu. Dulu kan selalunya macam kita menyanyi 10 orang, tangan macam ni, pakai kopiah, jubah. Okay. Sekarang tak, dia tak silap saya sebab saya lupa. Dia mungkin dalam 5 orang, dia mesti yang vokal tu mungkin 9, saya tak ingat 9 atau 5. Tapi vokal tu vokal dan belakang mesti ada pemuzik iringan. Ada percussion apa semua. Maksudnya dia dah bukan sekadar berdiri tegak, main reswan tak. Yang tu sangat 90-an
Mungkin Ku Syafiq pernah melalui era tu. Saya tak pernah, saya punk rock pada dulu. Cik. Okey. Kesimpulan daripada soalan yang terakhir adalah setakat mana nasyid masih relevan dalam pendidikan peringkat sekolah menengah. Ini yang penting. Ini yang intipati yang bagi saya paling penting lah. Persoalan dia, jawapannya nasyid masih relevan dalam pendidikan zaman ni. Ini dilihat daripada segi pendidikan lah. Okay. Peranan nasyid ni dia dapat membantu mengembangkan minat belajar. Selalunya macam itulah. Macam masa saya di UPSI dulu pun, kebanyakannya yang datang yang tak kerti main muzik, selalunya nasyid. Workernya, di train workernya pada nasyid. So benda ni berterusan sampai sekarang. Membantu pelajar untuk menjadi lebih kreatif. Yang ni responden saya mengatakan ada yang kadang-kadang dia dah arrange lagu macam ni, tapi tiba-tiba yang lead vocal tu ubah, and benda tu lagi masuk. So maksudnya dia idea kreatif dia tu berkembang. Memberikan peluang kepada pelajar untuk menggunakan dan mempersembahkan bakat yang mereka miliki. Yang ni kita boleh tengok pada sudut positif lah. Maksudnya mereka mempersembahkan bakat tu dalam persekitaran yang positif. Saya tak mengatakan persekitaran lain negatif, tapi maksudnya persekitaran ni lebih positif. Maksudnya mungkin daripada dia buat TikTok yang tak ke mana ish tu, lebih ke peringkat yang lebih positif. Okay, positif 3 kali lah, positif. Okay, lepas tu yang paling penting sekali masih lirik nasyid memberikan impak positif yang membentuk siasat dan sikap pelajar yang menjadi lebih positif lagi. Okay, itu saja. Okay, limitasi kajian. Kejap, limitasi kajian. Mana? Itulah, aku tengok balik macam Okay, limitasi kajian adalah dapatan kajian ni daripada sekumpulan kecil je responden. So yang kedua adalah kajian ni menerangkan fenomena berkaitan nasyid yang berlaku dalam kehidupan responden sahaja sebagai guru nasyid sekolah menengah, dan keputusan yang sama atau tidak sama mungkin akan diperolehi sekiranya responden yang lebih ramai dilibatkan dalam kajian. Maksudnya benda ni kita boleh faham berkaitan dengan 4 orang responden tadi. Maksudnya dia bukannya macam the bigger picture. Mungkin sama, mungkin tak sama. Okey, yang tu saja. Sekian, terima kasih. Akhir kata pada saya, kehidupan ni memang kehidupan ni banyak dugaan, dan kadang-kadang kita mungkin dibadai oleh ombak-ombak masalah, tapi apa-apa pun kita jangan lemas di sini. Kita teruskan. Selagi tak mati, kita usaha. Okey, sekian, terima kasih. Baik, terima kasih diucapkan. Baik, ada sebarang persoalan daripada tuan kita. Okey, Min. Balik-balik. Soalan. Okey, baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya menarik. Masih Mungkin sebab cikgu Amin. Okey. Tapi soalan saya ni menjurus kepada persoalan utama tu kan. Kenapa sebagai seorang pelaku dalam industri ni kan, kenapa ambil sekolah menengah, kenapa tak ambil underground? Nak jawapan yang personal ke yang on paper? Personal lah. Okay. Saya jujurnya saya rasa untuk subjek matter tu kurang. Sejujurnya. Sebab like it or not, music underground, nasyid tu satu memang saya tak tahulah kalau ada nasyid underground. Satu lagi yang saya tahu, muzik-muzik yang saya tahu, dia selalunya bertentangan dengan apa yang cuba disampaikan oleh nasyid. Contoh macam saya sendiri lah kan. Kan kadang-kadang masa kita sekolah menengah, kita tulis karangan kan, mengelakkan pelajar terlibat dengan gejala sosial. Tapi sekarang ni yang punk rock tu, itulah gejala sosial yang ditulis tu. So maksudnya dia ada elemen spiritual. Macam saya kata, elemen spiritual dalam karya tu kita tak boleh nak elak. Contohnya ada je lagu kumpulan-kumpulan underground yang bersifat keagamaan. Cuma untuk saya pinpoint benda tu sukar. Contoh saya ambil lirik daripada band Indonesia, yang terdekat adalah kematian, yang jauh adalah masa lalu. Ayat tu sebenarnya dia ambil pada, tak silap saya, minta maaf kalau salah, adalah daripada ayat Imam Al-Ghazali. Tapi dia masukkan dalam lirik
yang menjerit-jeritnya tu. So untuk saya comparekan elemen spiritual tu mungkin tak kena dengan tema satu. Satu lagi, jujurnya saya tak jumpa yang karya-karya atau kumpulan yang wordit bukan tak ni, maksudnya untuk saya fokus tu mungkin pengkaryaan dia tu tak cukup untuk dijadikan artikel lah. Itu saya lah. Gus Syafiq ada soalan dah. Okey, silakan. Soalan. Tunjuk dulu orang mana angkat tangan kan. Soalannya, ada tak cuba untuk throw ke pasal sebab nasyid ni komuniti dia agak kuat. Jadi di peringkat sekolah, ada tak mereka ni bila masuk pertandingan nasyid ke apa, dah terdedah dengan komuniti nasyid ni, macam persatuan dia ke ataupun ada grup yang mungkin boleh buka peluang career dia pada waktu sekolah lagi? Itu saya daripada dapatan yang saya dapat tak adalah benda tu. Maksudnya responden saya tak ada kata benda tu untuk masuk industri. Dia lebih fokus pada impact nasyid tu kepada pelajar tu. Dia macam, saya tak melihat macam mana orang tu masuk ke industri ke apa. Tapi secara jujurnya, macam kalau saya tengok kawan-kawan yang peer saya lah, macam yang di UC kan, budak nasyid ni dia selalunya kenal, dia ada komuniti dia sendiri. Dia ada komuniti sendiri. Contohnya macam, walaupun dia venture out daripada nasyid, dia join basking ke apa ke, orang still akan kenal. Orang still akan kenal dengan dia. Yang ada salah seorang tu, yang salah satu kumpulan tu yang viral dekat TikTok tu, yang dia nyanyi lagu raya kot, tiba-tiba dia gerul scream tu. Yang tu sebenarnya budak nasyid, yang tu budak Pahang. Saya tahu ni sebab kawan saya, ayah dia cikgu muzik, dia pun cikgu muzik. Dia kata ni student ayah dia. So dia orang pun confirm kan. Maksudnya dia komuniti dia tu ramai. Cuma mungkin dia macam gerakan Haraki Islam, dia bergerak secara underground, Sirwa Hazar, kata Ben Sali. So mungkin ada akta kerahsiaan, ada bai'ah dia. So mungkin benda tu kita tak tahu. Sebab kalau kita bincangkan dengan abang-abang yang nasyid, yang contoh macam UNIC, yang universiti ni kan, dia orang memang mungkin dia orang bergerak dalam bawah satu parti secara rahsianya and keluar untuk menyebarkan dakwah yang secara subversif atau subtle. Dia tak terang-terangan, tapi dia mengajak orang kembali pada nilai Islam tu. So macam, untuk menjawab soalan Gus Syafiq tu, mungkin ada sebab it's about networking. Anything is about networking. Macam even underground scene pun, aku tak kenal hang, aku tak panggil hang. Gitu je. Lepas tu tiba-tiba keluarlah kroni lah semua. Dah hang tak nak main? Luar hati. Okay, so untuk menjawab, ya ada networkingnya. Cuma untuk kajian saya tak fokus benda tu lah. Sebab saya lebih tengok pada impact di sekolah menengah. Okay, itu je. Tu ada. Okay. Ada last soalan. Okay, silakan. Soalan last. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tuan Hafifi Mukhtar. Saya ada satu soalan. Okay. Berkenaan soalan ni dia sekali dengan respon lah. Okay. Tuan cakap pasal nasyid underground. Saya salah seorang penggiat nasyid underground. Nasyid underground start tahun 2003. Dah ada di KL. Dan disebabkan nasyid underground tu memang wujud. Apakah impresi kritis Tuan sendiri sebagai visionary daripada School of Thought Music? Okay. Saya pun sebenarnya kita macam ni lah. Kita anggap macam ni, komuniti kita, like it or not, ada mainstream, ada alternatifnya dan ada underground. Maksudnya alternatif ni dia still mainstream tapi dia niche hujung-hujung. Okay, untuk saya sendiri bergerak dalam bidang muzik underground. So saya percaya orang yang bergerak underground ni, dia saya tak mengatakan yang mainstream tu tak passionate, tapi saya rasa yang underground ni lebih passionate sebab selalunya funding kita sendiri, show kita yang cari. Kalau ada orang buat show tu, rezeki lah. Saya macam tu je. Bagi saya macam saya kan, perform pun
orang panggil main gig pun alhamdulillah lah. Saya tak fikir pun, walaupun contoh saya bulan depan nak ke Batam Indonesia, funding apa semua ni personal je, personal funding, tapi sebab kita nak menyampaikan. So kalau macam saya, kalau tanya saya pendapat saya pasal nasyid underground ni, pada saya respect penggiat-penggiat je. Sebab masa, duit dikorbankan untuk nak menyebarkan mesej tu. Sebab satu lagi saya pula bergiat dengan muzik punk rock kan. Muzik punk rock pun dia berpesan-pesan. Mungkin cuma pesanannya tu lebih bersifat sosial, lebih bersifat ekonomi. Dia tak spiritual. Ada spiritual tu, cuma tak fokus. So macam persamaannya nasyid underground ni dengan punk rocknya, metalnya adalah kita berpesan-pesan ke arah kebaikan tu, tapi dalam bidang yang dengan cara yang berbeza. So pada saya respect sebab dedikasi tu. Maksudnya cumanya nasyid, bila dikatakan nasyid underground, dia akan ada satu konotasi negatif. Sebab bila orang cakap pasal nasyid underground, pada saya lah, kalau tanya saya, nasyid underground ni mesti liriknya yang bersifat mengganggu gugat lah. Maksudnya dia takkan lirik yang jiwang. Kalau nasyid underground selalunya dia mesti bersifat perjuangan. So mungkin bagi setengah orang, nasyid underground ni dilihat sebagai militan ataupun subversif. Selalunya lah. Sebab kalau dia lirik yang easy going, mungkin dia boleh pergi ke mainstream. Habis. Okey, terima kasih. Okey. Terima kasih diucapkan kepada Encik Muhammad Hafifi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah lana sudrana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina wa faqihna aqwalana amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya kasihi saudara moderator, tuan pengacara majlis pada hari ini, barisan ahli-ahli akademik, doktor-doktor yang dihormati, rakan-rakan pembentang yang dikasihi, juga tuan-tuan dan puan-puan yang seterusnya, saya menggagaskan 1000 penghargaan kepada barisan Urus Airport di atas kesungguhan dan komitmen memberikan ruang kepada kami penggiat nasyid ni satu landasan platform untuk kita bentangkan perkongsian ilmu bagi manfaat ummah, insya-Allah. Perkenalkan diri, nama saya Muhammad Firdaus bin Kutip. Nama dalam industri lebih orang kenal sebagai Pito. Pito daripada kumpulan Inhad. Dan saya adalah anak murid kepada Jebat Rafesh, which is Rafesh, the line R&B. Saya bawa ilmu R&B tu, saya tarik dalam nasyid. Dan tuan-tuan kalau nak tengok lagu saya, boleh type Syarat Bercinta dekat YouTube, boleh tengok lah. Saya gabungkan pop dengan hip hop sikit dalam tu. Okay, baik. Tuan-tuan dan puan rahmatullah, tajuk kajian saya pada hari ini dengan bantuan co-writer daripada Sir Muhammad Faizal bin Kutip, pensyarah daripada UiTM Shah Alam juga, nasyid morfosis dalam pertandingan nasyid di Malaysia. Terang dan nyata, tahukah anda pertandingan nasyid dulu dan sekarang tak sama? Ia melalui fasa-fasa perubahan yang sangat ketara dalam beberapa domain dan trust. Jadi kalau kita lihat kepada terma morfosis itu sendiri, perkataan morfosis ini memberi bentuk peralihan bentuk ataupun tematik. Nasyid morfosis seakan-akan rama-rama yang mengalami pelbagai fasa perubahan bentuk. Begitulah pertandingan nasyid di Malaysia. Baik, di depan ini sebagaimana tafsiran apa itu nasyid, saya yakin ramai tuan-tuan pun dah biasa. Dan perkembangan genre nasyid itu sendiri menurut ahli-ahli akademik merentasi daripada padang pasir hinggalah ke kontemporari. Setakat ini ahli akademik bersetuju dan bersepakat setakat ini, inilah dua term yang banyak dikongsi oleh ahli akademik, padang pasir dan kontemporari. Baik, saya memandang kepada gagasan masa yang diperuntukkan sangat padat dan kompres. Jadi saya terpaksa skip slide-slide awalan dan insya-Allah apabila diterbitkan tuan-tuan boleh rujuk untuk bahagian scripting di bahagian awal.
perkembangan genre nasyid di Malaysia secara mainstream amat mempengaruhi apa yang berlaku dalam pertandingan nasyid di peringkat pendidikan. Kalau kita lihat contoh Nada Murni pada awal-awal kemunculannya. Kemudian daripada Nada Murni ini berlaku pecahan-pecahan artis nasyid yang ramai. Yang mana tuan-tuan telah pun telusuri sepanjang pembentangan rakan-rakan yang telah berlaku sebelum ini. Jadi tuan-tuan, setelah daripada nasyid Padang Pasir hinggalah ke irama kontemporari ini, tercetusnya perubahan-perubahan yang penting. Yang mana ia amat memberi impak kepada bagaimana pertandingan nasyid dilaksanakan. Tuan-tuan, pertandingan nasyid telah dilaksanakan lebih awal daripada tarikh saya lahir. Saya lahir tahun 1987. Pertandingan nasyid dah berlaku sebelum itu. Jadi seronok untuk kita teroka sejauh mana. Kajian ini saya gunakan sepenuhnya kualitatif dan responden saya sendiri adalah juri kebangsaan, pengalaman 20 tahun menjuri. So sangat credibility untuk kita terobos dan teroka. Apakah input-input yang berada dalam perkembangan domain dan trust akademik ini? Kalau kita lihat domain pembaharuan nasyid ni, dia melampaui persepsi pembaharuan, elemen-elemen trust dan elemen-elemen transformasi. Sebelum saya pergi jauh, mungkin nada saya ni terlalu serius. Saya minta maaf tuan-tuan. Dan saya lalukan kehadiran Abang Afad Raihan. Terima kasih abang sudi support hari ni. Ada di tengah. Terima kasih abang. Abang Afad Raihan pun melalui nasyid Mufassir ni. Dulu Abang Afad Raihan ni, boleh saya sebut abang dengan izin. Dia Flava Gangsters TV3 dulu. Punya dahsyat. Dia dapat lalui dua Mufassir ini. Okay. Baik, tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, sebelum terjadinya pertandingan ini, sebagaimana yang dibentangkan oleh pembentang terdahulu, impak nasyid ini adalah untuk kemenjadian pelajar. Jadi, pihak dasar kita, penggubal dasar kita, mewujudkan aktiviti co-curriculum nasyid ini di dalam skop pendidikan kita dan dijadikan satu rubrik dan konstruk pendidikan. Kalau ikut sejarah, Majlis Tilawah Quran sekolah-sekolah diadakan pertama kali pada tahun 1974. Kemudian dia berubah nama, Majlis Istifal Sekolah-sekolah tahun 1988. Kemudian bertukar lagi nama, Karnival Dakwah Sekolah-sekolah tahun 2017. Tukar lagi nama, Festival Nasyid Sekolah-sekolah diadakan pertama kali pada tahun 2006. Kemudian yang terkini, Festival Nasyid Khat Sekolah-sekolah 2025. Semua ini tuan-tuan, dapatan ini telah diuji dan diukur oleh pengkaji-pengkaji kita. Dan tuan-tuan, bagaimana nama pertandingan ini berubah, sebegitu juga konsep nasyid itu berubah. Baik, tuan-tuan yang dikasihi, domain yang ingin saya kongsikan pada hari ini, dia menyeliputi konsep muzik, lagu, lirik, gaya persembahan. Di bawah muzik, saya pecahkan kepada dua, vokal dan harmoni kumpulan. Baik, kalau kita tengok sorotan-sorotan karya yang terdahulu, banyak cerita pasal nasyid, tetapi ternyata ada gap dalam pertandingan nasyid secara khusus. Jadi, saya pohon doa tuan-tuan dan puan, dalam penulisan tesis saya sekarang ni, saya sedang buat nasyid dan motivation. Saya sedang buat. Saya pohon doa tuan-tuan, mudah-mudahan dapat saya usulkan lagi ke peringkat yang lebih tinggi. Baik tuan-tuan, kalau kita lihat sorotan karya, mereka ada membicarakan, mendipiksikan tentang instrumen, tentang bagaimana vokal, tentang bagaimana penghayatan genre nasyid yang dipertandingkan. Tuan-tuan, saya redakan ketegangan yang saya cetuskan sendiri ini. Nasyid sebenarnya ada dua kategori kalau dalam pertandingan. Padang pasir, kontemporari. Apa itu padang pasir? Bila kita dengar padang pasir, which is kita akan bawa minda kita ke Middle East, negara di belah Timur Tengah, Arab dah hujung masuk ke Turki sikit, kan? Jadi muziknya dipengaruhi, cara nyanyiannya dipengaruhi, cara pembawaannya dipengaruhi. Dan sorotan karya tentang lirik pula tuan-tuan, sebagaimana yang lihat di depan, bagaimana dalam surah As-Sajdah Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim,
Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah qalilan ma tashkurun. Sadaqallahul azim. Ni ayat tentang bagaimana Allah tiupkan ruh pada janin tu. Summa sawahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'ala lakumus sam'a. Apabila Allah tiupkan ruh dalam janin, Allah bagi sam'a, pendengaran, absar, penglihatan, afidah, hati. Konsep lirik nasyid ni, dengar dulu. Dengar, baru tengok, baru dia akan masuk ke dalam hati. Ini kata pekaji inilah. Baik. Sorotan karya yang seterusnya tentang persaingan yang berlaku dalam dakwah nasyid dalam konteks sekolah. Akhirnya mencetus satu budaya. Tuan-tuan, saya cepat lagi, saya nak terus ke dapatan tuan-tuan. Ini metod saya, kualitatif, para structure. Saya adaptasi daripada Jumhadi 2022. 2 peserta kajian, 20 tahun pengalaman, purposive sampling, persamplan bertujuan. Inilah dapatan kajian saya. Yang saya rumuskan sebegini tuan-tuan ya. Itu pergi ke depan sikit. Baik. Pertama, di bawah evolusi muzik nasyid. Kalau tuan-tuan tengok Nada Murni punya teknik nyanyian, mereka banyak guna back palette. Back palette style. Palette means lelangit. Bila kita nyanyi, tujahan angin yang berlaku dia akan tembak ke lelangit atas. Ada 2 bahagian lelangit. Hard palette dan soft palette. Hard berarti keras, soft berarti lembut. Soft bahagian yang di belakang. Kalau kita tolak lidah kita, yang belakang. Hard yang di depan. Kalau kita tengok nyanyian penasyid-penasyid lama, saya bagi contoh. Di pondok kecil, di how the project di menghasilkan satu tone yang berat, dipanggil hard palette. Kemudian soft palette akan menghasilkan bukaan bibir yang lipping. Ni bila suara tolak ke belakang, ha lelaki ini yang ni ni dia pergi ke soft palette. Soft palette ini kurang diadapt pada zaman tu. Dia banyak hard palette. Okay. Kemudian ada front nasal and back nasal. Tak apa, akan datang kalau ada bengkel, saya boleh perincikan. Masa pertandingan nasyid awal-awal dilaksanakan, pertandingan nasyid pada ketika itu hanya memfokuskan nyanyian padang pasir. Jadi bila nyanyi, mereka akan diberikan satu tema. Contoh, Al-Quran menjana kemajuan ummah. Jadi penyanyi solo akan pegang mic, dia akan start dengan satu elemen nyanyian kita panggil qasidah. Qasidah ini dinilai oleh juri. Jadi dia akan guna 4 tabakat, 4 maqam dalam taranum. Ya? Yeah? Daripada qarar means abdomen, perut. Dia akan naik ke nawa, dada, naik ke jawab, suara mulut, naik ke jawabul jawab, head tone. Kalau kita belajar muzik, 4 ni akan diaplikasi. Jadi tuan-tuan, dia akan start. Dia ambil bayati. Dia akan masuk head tone. Kat sini akan dinilai. Masa ini adalah nasyid morfosis pada peringkat awalan. Bagaimana penataran tentang vokal ini dilaksanakan. Tuan-tuan dan puan, pada tahun 2006 ke 2007, mula ada variasi dalam gaya persembahan nasyid. Pada ketika itu, 2004, pertandingan nasyid hanya statik. Budak-budak nak nyanyi nasyid, ada 15 peserta. Dan mic akan pakai stand. Mereka akan nyanyi 4 orang kongsi satu mic. 5 orang kongsi satu mic. Tapi nowadays, setiap budak, setiap solo akan dapat satu mic. Sebab kita dah ada application tentang harmony. Dan permainan harmony triad chords major and minor berlaku sekitar tahun 2002 ke 2003. Which is baru apply tenor saja, tenor line, second line. Kemudian dia naik ke tahun 2012 ke 2013, sudah mula ada sekolah yang menggunakan 7 chords and additional 9. Dan kemudian pada nowadays, sekitar 2022, selepas COVID, dengan penyertaan banyak jurulatih daripada School of Top Music, maka pertandingan nasyid dari aspek harmony, dia meningkat. Ada extension chords. Dah ada sus4, sus9, ada flat 13, ada banyak. Mereka try apply benda-benda tu. Tetapi perubahan ini difiltrasikan oleh juri yang memegang teras nasyid. Nasyid, it should be like this. So, berlaku satu pertembungan ideologi. Tuan-tuan dan puan, kalau kita tengok teknik vokal daripada pertandingan nasyid yang dulu-dulu, masuk zaman sekarang, mula ada elemen pop.
Contoh dalam nyanyian kalau nyanyian lama-lama, kita akan gerakkan satu note saja. Contoh macam iman adalah mutiara di dalam hati manusia. Satu note saja. Dia parking betul-betul, register betul-betul. Masuk kemudian dia naik lagi kedua. Contoh macam suruhlah anak-anakmu bersembayang. Dah mula ada burdah tu. Ya. Kalau kita main cello kan, kita akan sliding moment tu, itulah dia yang kita apply dalam suara. Dan kalau kita tengok dangdut dekat dengan bagaimana scaling nasyid berlaku. Contoh lagu Sumayyah kita ambil. Sumayyah. Ada kalau kita bagi artis nasyid tertentu nyanyi, dia akan nyanyi dalam scale Sumayyah. Sumayyah. Dia macam ala-ala memory daun pisang tau. Dia style, teknik nyanyian dia. And tuan-tuan, kalau kita tengok mainstream punya ni, di efek pada pertandingan. Tentang cara nyanyian budak-budak kita, anak muda kita. Dan nowadays, kalau tuan-tuan tengok dalam YouTube, type je Festival Nasyid Sekolah-Sekolah, FNKS Kebangsaan, tuan-tuan akan tengok nyanyian R&B banyak. Terlalu banyak. Contohnya kalau tema dia, lagu pertama mesti lagu Padang Pasir, mengikut tema yang diberikan. Lagu kedua mesti tentang konstruk pendidikan. Apa yang ada dalam buku teks, itu saja boleh dinyanyikan. Contoh, saya ambil bab berwuduk. Contohnya berwuduk. So, solo akan kemungkinan dia akan nyanyi macam ni lah. Contoh marilah semuanya kita bersama mengambil wuduk. Marilah kita membersihkan diri. Dah mula ada application vibrato and so on. Tuan-tuan, ada 4 tema yang saya jumpa dalam kajian ini, iaitu ada evolusi tentang rentak percussion. Saya dah bawa percussion ni, saya tunjuk kejap. Kalau rentak dulu tuan-tuan, mereka main banyakkannya pada tahun awalan mereka main satu rentak dipanggil maksum. Maksum ni kita main 2 je. Kemudian dia develop tuan-tuan. Daripada awalan itu, keluarga rentak maksudnya ada banyak. Akan apply pula taping lagi. Ya tuan-tuan, zaman sekarang ni tuan-tuan, bukan sekadar taping. Anak-anak murid kita dah belajar macam mana nak apply hand technique yang betul. Sudah ada slap, sudah ada bass, sudah ada flame, sudah ada muffle. Jadi tuan-tuan, kalau kita tengok, kalau betul-betul alat muzik yang nak main, ada kat bawah, dah buka. Alat saya kat bawah tu. Tapi saya tunjuk pakai djembe. Djembe ni daripada African. So kalau dia main rentak Arab tu, dia akan apply macam ni tuan-tuan. Dia akan masuk ke slap. Dan tuan-tuan, ini baru Padang Pasir. Masuk lagu kedua, zaman dulu-dulu mereka hanya main rentak dan hand technique mereka main kat tepi. Mereka main funk. Contoh Tapi nowadays, perkembangan ini berlaku, budak-budak main dengan hand technique yang betul. Mereka apply slap. So, perkembangan ini sangat berlaku tuan-tuan. Dan tuan-tuan, dalam jangkaan saya, kalau mengikut trend yang berlaku ini, akan datang sangat perlu untuk juri nasyid upgrade their knowledge. Sangat perlu untuk penggubal dasar nasyid melihat kompetensi rubrik yang apa yang budak-budak main ni. Daripada suara vokal, daripada percussion, konstruk lagu, konstruk lirik dan gaya persembahan. Tuan-tuan, sesungguhnya presentation ini tidaklah berjaya saya muatkan segalanya apa yang saya telah tulis ini. Dalam masa yang sangat singkat ini tuan-tuan, izinkan saya menyatakan bahawasanya ada 4 tema yang saya jumpa. Evolusi muzik nasyid, persepsi terhadap nasyid moden. Orang dulu-dulu, dia orang sangat takut bila ada harmoni. Nasyid should be vokal saja. Kemudian bila ada muzik bertali, mereka pegang, ada pandangan yang pegang haram, ada pandangan yang pegang tak haram. Dan persepsi terhadap nasyid moden itu seakan-akan nasyid ini ke arah negatif. Tapi nowadays, anak-anak muda di sekolah dah mula meminati nasyid moden. Peranan dakwah dikekalkan apabila lagu kedua mesti ada cerita pasal buku teks. Dan cabaran dalam industri pertandingan, which is cabaran dia adalah kewangan, which is nak beli percussion mahal,
nak beli baju mahal, segalanya tentang kos. Jadi keempat-empat tema ini it's really happen nowadays, dan nasyid itu sangat bermorfosis. Dan saya rasa dalam masa yang diberikan, terima kasih banyak. InsyaAllah kalau ada rezeki lagi kita jumpa lagi. Majulah nasyid untuk negara. Terima kasih diucapkan majukan nasyid untuk negara. Mungkin ada satu soalan daripada from the floor. Okey, silakan. Ya puan. Okay, Assalamualaikum. Satu presentation yang sangat refreshing. Actually, I nak congratulate the curator sebab dari semalam bila Dr. Hani presented, ada soalan-soalan di kepala yang kemudiannya Adam Suharto menjawab. So tadi pun bila Hafifi membuka kepada pendidikan tadi, saya ada soalan-soalan yang saya nak tanya terjawab dekat sini juga. Sebab saya nak tahu macam mana education tu dibuat. Sebab selalunya masa zaman saya lah, masa kecil dulu memang pertandingan lah. That's how we learn about nasyid, that's how we learn about more about Islam lah kan. Menariknya saya rasa evolusi tu terjadi lambat ya, 2006-2007. Sebab kalau nak difikirkan daripada saya punya masa zaman kecil, mari bersembahyang umat Islam, itu sampai ke Raihan masih lagi digunakan cara lama itu. And then hanya di 2006 saja berubah. Apakah yang mencetuskan perubahan itu? Tu soalan pertama. Dan bila kita di mainstream, kita digegarkan dengan cara-cara nasyid yang sangat melainan. Tiba-tiba metal keluar, Al-Farabi keluar mungkin sedekat yang lalu kan. Adakah itu diterima pakai di sekolah? Bolehkah somebody decide to do metal for nasyid? Manalah tahu kan. Dan adakah ini nasyid ini pertandingan yang disebutkan tadi menghasilkan kumpulan-kumpulan yang kemudiannya pergi ke mainstream? Tu 3 soalan tu. Okay. 3 soalan. Terima kasih Puan. Terima kasih Dr. Okay, baik. Yang pertama tentang macam mana tercetusnya revolution tu. Pandangan dan pengalaman peribadi saya ini berdasarkan dapatan ini adalah kerana kepesatan teknologi, which is the information spread sangat laju. Daripada 2004 naik ke 2006. Lepas tu zaman dulu-dulu kan ada MySpace, lepas tu Friendster. Dan sekarang ni yang paling laju sekarang ni TikTok. Saya sendiri tuan-tuan, kalau tuan-tuan type Pito Inhat, saya banyak kongsikan tentang keluarga rentak-rentak, teknik-teknik vokal, syarat-syarat pertandingan. Dan dengan itu mereka dapat adapt the knowledge, dan dia orang jurulatih-jurulatih luar ini mereka apply pada pelajar-pelajar sekolah. That's why benda itu berlaku seiring. Sebab orang-orang mainstream turun padang ke sekolah untuk ajar. Dan tuan-tuan dan puan, hari ini kita ada sebenarnya ada pelajar-pelajar sekolah yang mewakili negeri Perak di peringkat kebangsaan. Di depan ni, saya perasan. Kumpulan Satul Faizin daripada Izzuddin Shah. Dan tuan-tuan, saya sendiri melatih untuk tim Perak ni, untuk kebangsaan, KPM nanti sebagai ketua jurulatih utama sama-sama dengan rakan-rakan jurulatih yang lain. Soalan yang kedua, apa tadi? Subhanallah. Soalan kedua, ada 2 dengan 3 Rian. Nasyid metal lah. Metal diterima di sekolah ataupun tidak. Okey. Dalam pendidikan kita nak nasyid ni dia membentuk sahsiah, kemenjadian murid dan akhlak. Dan dalam syarat pertandingan jelas mengatakan muzik rap, hip hop, metal dilarang sama sekali. So sebarang elemen tidak dibenarkan. Gitu. Kita kekalkan kepada uslub dakwah yang kekal dalam nasyid itu, biar dia berada dalam kerangka dan ideologi, terminologi dia gitu sendiri. Dan soalan yang ketiga tadi, tak ingat saudara? Oh, jadi mainstream material. Okey. Untuk pengalaman dan perkongsian buat tuan-tuan dan puan hadirin hadirat sekalian, banyak artis nasyid datang dari sekolah. Banyak. Contoh Brothers, Mirwana, satu sekolah yang sama. Smakel, itu Nausihat, satu sekolah yang sama. Dan zaman sekarang ni memang ada dorongan untuk mereka jadi artis. Memang ada. Jalan banyak. Banyak sangat komposer, banyak sangat producer. Pergi saja. Sebab marketing dia ada sifir dia. Kalau dia tengok budak ni boleh jual, ada market, ada packaging semua, boleh pergi, insya-Allah boleh pergi. Dan pertama sekali nak tak nak daripada diri kita sendiri. Kalau nak boleh naik.
Terima kasih semua kerana hadir pada sesi ini. Saya Datuk Badiah Abdul Rahim daripada Kuliah of Education International Islamic University Malaysia. So saya nak cuba ringkaskan seboleh mungkin. Minta maaf saya dah bahasa Inggeris sebab artikel saya dah bahasa Inggeris, tapi saya cuba berfikir dalam bahasa Melayu. Basically, secara asasnya makalah yang saya tulis ni cuba mengaitkan bagaimana nasyid melonjak sebagai satu genre muzik yang kita kata pada tahun 90-an hingga ke awal 2000 ia satu genre yang sangat diminati ramai. Dalam saya cuba memahami fenomena nasyid atau nasyid kontemporer baru ni, saya cuba faham dia dalam dua kaitan idea latar yang lebih besar, iaitu bagaimana visi-visi kenegaraan terhadap Malaysia yang sebuah negara pasca kolonial. Satu, seperti mana yang ditulis Ahmad Yoksul tahun 2002. Dan yang kedua ialah articulation ataupun expression pop, politik dan juga kewarakan yang ada dalam bila banyak orang dah tulis pasal nasyid ni dan banyak lihat dia dari segi consumption budaya popular, right? Tapi bagaimana perkara ni berlaku, dan ini adalah sebuah argument yang sifatnya retrospektif. Maksudnya saya lihat pergerakan yang berlaku dalam bidang pendidikan dan bagaimana ia secara langsung atau tidak langsung telah membantu melonjakkan nasyid ni sebagai satu genre yang diminati ramai pada tahun 90-an hingga ke awal 2000. Jadi dan mungkin saya akan bincangkan argumen kedua selepas ini. So pada tahun 70-an kita lihat ada satu perkembangan yang agak positif untuk pendidikan Islam di Malaysia. Pada tahun 70-an berlaku banyak penubuhan agensi, antaranya LEPAI atau bahagian agama Islam yang mengawal selia hal-hal berkaitan dengan pendidikan Islam di Malaysia. Dan beberapa peristiwa lain adalah pembukaan kelas aliran agama pada tahun 70-an onward sampai dah sekarang kita akan lihat ada SMKA misalnya. Kalau kita nak faham, kelas aliran agama ni lah kelas khusus yang dibuka di sekolah menengah harian biasa dan dia cater untuk Melayu Muslim, right? Sekolah menengah. Dan secara aktanya pula pada tahun 1991 ada satu akta khusus di mana kerajaan boleh memberikan dana kepada mana-mana institusi pendidikan yang bukan di bawah yang bukan ditubuhkan oleh Kementerian Pendidikan pada masa itu untuk bagi funding, untuk bagi support secara infrastruktur misalnya. Itu satu. Dan kemudian data ni diubah sekali lagi pada tahun 1996 dan dia bagi satu legal avenue atau saluran di mana kerajaan di bawah pimpinan UMNO pada masa itu untuk beri funding. Dan proses ni mungkin kalau untuk orang yang dari bidang education dia akan faham dia sebagai satu perkembangan yang positif pada Islamic education in general. Ia satu move yang pro Islam, right? Dan tapi pada masa yang sama dia membuka ruang untuk nasyid ini berkembang sebagai satu aktiviti ekstra kurikular. Seperti mana saya sinambungkanlah dengan pembentangan sebelum tadi yang dah tentu pasal wacana nasyid dan bagaimana nasyid bergerak di sekolah. Alright. So ini ialah bagaimana kita nak faham kenapa nasyid boleh melonjak pada masa itu. Dan kalau kita trace daripada tahun 70 hingga 1991, DEB juga berlangsung. DEB seperti mana yang kita faham adalah dasar ekonomi baru di mana ada satu tindakan afirmatif yang untuk membantu orang Melayu pada masa itu untuk keluar daripada kelompok kemiskinan. Dan salah satu benda yang dibuat oleh kerajaan pada masa itu adalah penubuhan sekolah-sekolah agama. Right, ini satu exclusive avenue, right? Dan pada masa yang sama dalam situasi politik, dan saya rasa ini jarang disentuh bila kita tengok popular consumption of nasyid ni, kita tengok pada radio dimainkan, pembelian record sales dan sebenarnya agenda islamisasi yang berbeza. Yang pertama sekali lah agenda islamisasi modernis atau orang kata ia sekular yang dibawa oleh Mahathir pada masa itu, dan dia bertentangan dengan agenda Islamis PAS di bawah pimpinan Fazeno. Dan ini adalah satu pertembungan ideologi, right? Ideologi yang dibawa oleh Mahathir adalah Islam yang lebih progresif dan dia tidak menyentuh hal-hal siasah atau pentadbiran dari segi undangan hudud misalnya. Tapi kalau kita lihat dari segi PAS, mereka bawa satu kita kata aspirasi untuk bawa negara Islam. Dan ini satu contestation ideologi yang sangat intens. Dan kita boleh lihat perkembangan ni pada tahun 95, 96. Mungkin kalau ada beberapa yang beli harakah pada masa tu dan utusan Malaysia mungkin boleh lihat macam mana intensnya
pergaduhan antara Fazeno dan juga Mahathir. Mahathir kata UMNO pasti ketinggalan ortodoks, apa kata, konservatif, atau ada tuduhan-tuduhan yang dilemparkan oleh UMNO lah pada masa itu menerusi Mahathir. Dan kalau kita lihat dari segi struktur politik pada masa itu di Malaysia, negeri-negeri di pantai timur dan negeri-negeri di utara Malaysia adalah kawasan stronghold PAS. Right? Dan mereka, negeri-negeri ini juga diketahui sebagai negeri-negeri yang ada banyak sekolah agama, pondok dan madrasah misalnya. So berbalik pada Education Act 1961 dan dia punya lanjutan 1966, bila Act ini diperkenalkan, ada satu paksaan secara halus, right, di mana kerajaan federal, persekutuan, mengambil alih sekolah-sekolah pondok di negeri-negeri di utara dan juga di pantai timur. Walaupun kita lihat benda ni sebagai satu effort untuk modernizing atau modernisasi, ia juga satu tindakan yang sifatnya agak politikal. Right? Berlaku pengambilan alih, jadi bila kita subscribe pada ataupun terima funding daripada kerajaan persekutuan, maka kena implement kurikulum kebangsaan. Right? Kenapa perkara ini penting? Ideologi dalam satu kurikulum yang dibawa oleh di sekolah pondok ini secara ringkasnya ada menyentuh hal-hal berkaitan dengan ideologi, iaitu ajar tentang hudud dan kisas. Dan benda inilah ideologi yang dibawa oleh PAS. Right? Bila kerajaan persekutuan melalui UMNO ambil alih sekolah agama ini, maka ideologi ini dapat dikawal secara langsung. Walaupun dia satu rasionalisasi lah. Jadi selain daripada PAS dan juga UMNO, ada juga organisasi kecil lain yang sifatnya lebih aktivisme dan dia bukan political actor seperti ABIM dan juga IKRAM kemudian 2000 kemudian ada juga IRD dan Jemaah Islah ni. Dia bawa juga satu agenda Islamisasi yang sifatnya lebih diskursif. Maksudnya bagaimana untuk jadi Islam? Apa itu Islam? Dan kenapa saya bawa hal ni? Nasyid asas dia bergerak di sekolah agama. Dia satu aktiviti yang kita anggap mundane sebab budak sekolah agama boleh participate. Dan nasyid, dan dia satu benda yang kita kata align dengan dasar kebudayaan kebangsaan. Perkara ketiga cakap pasal mesti ada elemen-elemen Islam dalam dasar kebudayaan kebangsaan 1971. So kalau kita lihat setelah dasar ekonomi baru tamat 1981, berlaku satu bentuk institutionalization of Islam. Tapi agenda dan caranya berbeza. Menerusi kerajaan federal atau bukan bawah pimpinan Mahathir, dia berlaku di public sectors. Contohnya kita ada bank Islam, sekolah Islam, macam-macam yang Islam. Dan ini satu rasionalisasi yang moden. Bertentangan dengan PAS tadi, dia nak bawa satu aspirasi negara Islam melalui perundangan. Hukum hudud misalnya. So kalau kita masukkan perbalahan ni dalam satu ruang awam, nasyid juga bergerak dalam satu bahasa yang sama. Dan nasyid melonjak tahun 96 dengan Raihan keluar puji-pujian. Masa ni juga PAS dan UMNO sangat sengit bergaduh tentang apa dia Malaysia yang sepatutnya. Negara Islam yang bagaimana. So fungsi nasyid pada masa itu secara tak langsung dia meredakan ketegangan ni. Orang Melayu Islam nampak cara, daripada kita gaduh pasal negara Islam yang macam mana kita nak, baik kita consume nasyid. Right? Dia secara tak langsung, saya tak kata ini satu proses co-optation. Dia bukannya UMNO, Mahathir kata UMNO enjoy nasyid, tak. Tapi nasyid hadir di dalam belakang dia ada situasi politik. Dan orang kebiasaan anggap bagaimana saya nak jadi orang Islam. Adakah saya patut sokong PAS atau saya patut sokong agenda Islamisasi UMNO melalui Mahathir. Mahathir ada idea dia tentang Islam tu bagaimana. Dan dia tak align dengan Fadeno misalnya. Jadi satu benda yang kita boleh lihat daripada penubuhan sekolah agama ni yang bergerak seiring dengan ke-hypean nasyid atau nasyid tu sebagai satu popular culture. Right? Ialah bagaimana ia akhirnya berfungsi meredakan ketegangan politik yang ada antara UMNO dan PAS. Sebab orang nampak cara untuk jadi Islam melalui nasyid. Dia bagi satu idea tentang Islam yang social, bukan Islam yang political. Jadi nasyid ada secara tak, saya rasa mungkin unfortunate atau fortunate, tak tahu nak kata macam mana. Tapi retrospectively bila ada development tentang sekolah agama, Mahathir dan Fazeno bergaduh, nasyid ada kat situ untuk kita appreciate Islam dalam satu bentuk yang budaya atau satu bentuk yang sosial. Right? Waktu kita dengar nasyid, kita rasa itulah Islam.
Tapi function dia ialah satu lagi saya rasa dalam kita memahami nasyid dan dia punya rise of fame nasyid kontemporer baru ni, ia hadir sebagai satu bentuk budaya yang apolitikal. Tapi dalam satu situasi yang sangat politikal. Right? Sebab nasyid dia bukan macam hip hop, dia bukan macam punk. Dia murni-murni dan dia terpaksa berada pada landasan satu supaya dia dapat enjoy radio plays. Right? Kalau nasyid nyanyi pasal hudud, terus kena ban. Of course, right? So that's why saya rasa ini satu cara saya memahami bagaimana nasyid itu boleh melonjak jadi satu popular culture yang sangat hype pada tahun 90-an hingga ke awal 2000. Dan bila habis UMNO dan PAS gaduh pasal negara Islam, nasyid pun dia pun turun lah. Sebab dah tak ada value lagi dalam satu discursive form of Islamization, menjadi Islam tu bagaimana. So itu je kot saya punya. So in a way dia bagi satu ideologi, daripada ideologi ke sebuah Islam yang lebih budaya. Okay? Terima kasih semua. Jangan tanya Ustaz. Semua nak makan nasi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, terima kasih kepada POT atas penganjuran nasyid kali ini. Bila bercerita tentang, saya tak nampak pun isu politik tadi itulah. Sebab kita duk nampak ketika kemunculan Raihan tahun 96, isu paling besar kita pergi kepada skop lebih kecil lah. Isu masalah remaja ketika itu dan muncullah Raihan ketika itu. Memang betul berlaku juga perbezaan pendapat dari sudut lagu-lagu yang disampaikan, bermula dengan puji-pujian. Even ulama sendiri pun bergaduh tentang kalimah syahadah yang dilantunkan, asyhadu alla ilaha illallah, kenapa kau nak lagukan? Tapi realitinya lagu ini terhasil daripada seorang yang ada vision sangat luar biasa, Farihin Abdul Fattah. Kalau biasa naik Asia, nasi lemak Pak Nasir lah antara orang yang diberikan ilham untuk kau kena nyanyi satu lagu yang happy, go lagi, dia just bagi kat line that one. Dan kemunculan juga Tony Fernandez ketika itu, dan terhasil lah maksudnya nasyid ketika itu. Walaupun kita bercerita zaman Nana Murni, zaman Nezik, tapi bila dikaitkan dengan isu politik ni, mungkin saya sendiri pun terlepas pandang kot benda tu. Kan? Cuma saya duk nampak lebih kecil dengan keadaan pertandingan yang masih berlaku tadi, pembentang sebelum ni. Dia mungkin saya rasa dia satu kelompok ni kadang-kadang dia ada minat dia untuk memegang kelompok itu saja. Tidak ada kuasa luar yang boleh mengganggu kelompok itu tersebut. Dan hari ini bila wujudnya simposium seperti ini, saya sendiri sebagai penasyid, saya mengharapkan dia ada continuous untuk memahamkan mereka bahawa nasyid ini dia memang ada peredaran, evolusi dari sudut muzik kita pasti. Hari ini saya dapat lihat tadi dengan punk, rock, pelbagai yang present, maksudnya yalah nasyid itu kita ambil dia sebagai satu ayat bahasa Arab, lantunan suara lah, pelantun suara. Tapi bila dilakukan semikian hari ini, apa yang doktor sampaikan dan beberapa orang doktor lain, saya rasa ini satu benda yang perlu, walaupun saya dengar lah dia kata masa tak cukup, dia nak panjang sikit kan. Betul, memang betul pun. Kita yang duduk kat bawah, apa sebenarnya nak ni kan. Tapi Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada doktor. Cuma kita harapkan lepas ni lebih banyak ruang dapat dimanfaatkan juga oleh pelajar-pelajar lah. Pelajar di luar sana, sebab memang betul nasyid sampai hari ini tak putus. Masih lagi berjalan, cuma dia ada evolusi dari sudut penganjurannya, dan kita mengharapkan ke depan, POT ke depan untuk membantu Kementerian Pendidikan. Sebab kalau Kementerian Pendidikan tak dibantu, saya rasa dia akan kekal sama, melainkan mereka membuka ruang melalui POT, kemudian kepada KPM, dan ada pelibatan mungkin ahli akademik seluruh Malaysia. Maka saya rasa ke depan kita akan ada satu buku yang sangat luar biasa lah untuk penceritaan tentang nasyid. Itu saja yang saya dapat berikanlah atas apa yang dikongsikan oleh doktor kita pagi ini. Terima kasih. Baik, terima kasih atas perkongsian. Tadi perkongsian doktor, bukan soalan lagi, soalan dekat belakang. Silakan.
Okay, thank you for the presentation. I nak tambah sikit lah. I mean like the landscape of Malaysia waktu zaman Raihan keluar tu. Raihan berada di satu situasi di mana selain daripada kita nak labelkan what Islam does, what do we want, tiba-tiba ada plot twist dengan Arkamnya. You know, waktu tu sangatlah pergolakan tentang Islam was such a big thing. Even because I did a documentary on Tony Fernandez. So bila kita interview Tony, one of his successes lah yang dia cakap was actually Raihan. And pada masa itu diorang dah nak ambil Raihan. Waktu pergolakan Arkam tu semua, mereka dah nak ambil Raihan. Cumanya situasi di Malaysia tu belum sesuai. So they were working on it already and were waiting for the right moment untuk okay now release. So yes, subconsciously all the background was happening. No intention of educating or meredakan situasi di Malaysia ke apa. It was purely commercial on the side of Warner Music lah. But it all happened because God works in mysterious ways, right? So yeah, it's beautifully presented. I think the way we are ending with this topic right now. Okay, terima kasih. Baik, bergebut dia orang. Silakan tuan. Jangan bagi saya cemas. I think I would address your question just now. I don't think the nasyid makers themselves are, we say, intentional in redakan. It's just the situation in which nasyid rise to its fame kind of dissuage, I would say, assuage the tension between this political and ideological Islam, making it more a cultural form. That is my central idea in this paper. Okay, silakan. Soalan atau komen ni apa ni sebelum 96 okay, you kata tadi ini adalah contestation antara UMNO dan PAS, tapi saya rasa ada irony dia. Sebelum 96 94 to be exact, PAS dengan UMNO dua-dua bergabung dan hentam Arkam. So apa nama ni, saya rasa, tak tahu plot dia macam mana kan. Saya rasa dia punya contention or at least the center of the ideological Islam debate ni is because of nak establish negara Islam. Sebab pada masa tu PAS bawa satu kita bagi wasilah atau agenda tentang implementasi hudud, right? Dan dia cuba dengan Kelantan. Selepas tahun 1983 dengan tahun, kalau tak salah 1973 dengan 1990, PAS Kelantan adalah di bawah UMNO. 1991 Kelantan berada di bawah Fazeno. Dan mula tahun 91 ni kita tahu ada banning of Al-Arkam sebab dia bawa ajaran sesat dan misalnya. So kalau kita tengok salah sila nasyid pun dia boleh, kita berkata boleh dengan nada murni. Right? Nada murni bawa satu benda yang kita kata boleh pergi secara budaya pop tu boleh pergi. Dan Raihan pun asalnya salah silanya sanad dia lah sanad nada murni. Right? Benda ni bergerak dengan sama. Saya bagi istilah sanad, betul lah. Itu sanad kalau hadis kan. Tapi ni sanad dia bermula dengan nada murni. Dan saya rasa 91 onwards kalau baca harakah, bapak saya baca harakah, so saya terpaksa expose dengan benda-benda ni. Dia ada bergaduh negara Islam nak buat udud, nak buat ni. Tapi Mahathir dia tak boleh. Dia kata tak boleh buat udud. Ini satu pertembungan ideologikal lah. Sifatnya dia nak undi siapa? Nak undi PAS ke nak undi UMNO macam tu. Kalau Islam kena undi PAS tu. Mau masuk syurga. Baik. Saya rasa ini soalan-soalan yang panas Okey, baik. Ada lagi soalan doktor? Ya. Okey, saya kira berapa nak soalan? Satu atau dua? Okey, satu soalan. Terima kasih Dr. Madhiha. Sangat enlightening lah. Saya pertama kali saya tak pernah terfikir juga tentang politik ni. Saya faham it is a coincidence. Okay? It's not pre-planned. Saya faham itu. Dan saya pun, bapak saya pun baca harakah juga. Okay, so memang debate tu memang hebat masa tu. Memang kita grow up masa time tu kan. Tu yang saya ingat masa tahun 99-98 tu, Tok Guru Ni Aziz ada sebut. Dia kata Raihan adalah is our identity. So in a way kalau kita gunakan perkataan sekarang macam tunggang lah. But during that time, because since Raihan very popular masa tu, so mungkin Tok Guru Ni Aziz as a leader of PAS melihat itu sebagai satu opportunity to highlight
what is to him is Islamic arts, performing arts. Masa tu sebab macam apa kita faham wayang kulit diharamkan, Mak Ayung haramkan masa 1999 apabila enactment hiburan dikeluarkan. So dia ambil alternatif, dia kata Raihan is the one. But at the same time bila Syukur 21 keluar pula, dia melambangkan what is Islam from the other side pula. You see, nampak dengan saya rasa bila Syukur 21 ni dia satu tekno-scientific yang Islamic. Dan dia represent satu modernity yang Mahathir nak. Yes. So dengan naik kuda panahnya, dengan LRT baru siapnya dimasuk dalam movie tu. So rasa is very interesting di mana yang tadi doktor cakap, dia balance balik from what is another side of mungkin apa yang Mahathir nak is portrayed by Syukur 21. And on the other side, what is message tu yang what past aspires to be. So this is a very interesting lah. Tak tahu, bukan soalan aku, just a comment buat saya membesar masa time ni. Thank you very much for the presentation. Baik, dipersilakan soalan yang terakhir. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekali lagi. Saya Muhammad Afifi. Saya alumni PASTI. Pasti ada ajar hudud. Tak ada. Tak ada kan? Dia bebas. Saya pasti di Kelantan. Okay. So saya sentuh sikit lah. Family belah mak saya memang hardcore PAS. Dia pernah halau penyewa sebab penyewa tu undi PAS. Undi UMNO. So apa itu cerita lain. Just to give context lah. So saya pasti pernah juga menyokong PAS. Pernah. Okay, sorry ada. Okay. Seperti kita tahu, PAS di Malaysia lah. Di Malaysia, terutamanya di negeri-negeri yang kuat PAS ni, Islam adalah PAS adalah Islam. Okay, yang tu kita boleh setujulah. Terutamanya Terengganu apa semua kan. Okay. Persoalan dia, bukan persoalan lah. Jadi yang saya kadang-kadang, saya tertanya-tanya. Pasal nasyid kan. Nasyid ni, macam saya kata, Islam adalah PAS pada Islam. Nasyid ni, like it or not, in a way, daripada awal lagi, kita akan nampak yang dia dekat dengan PAS. Even lagu tema PAS pun bunyi nasyid. Satulah wahai kaum muslimin. Lupa. Okay. Ada kemungkinan tak yang sebenarnya, ni kita imajinasi lah. Ada kemungkinan tak sebenarnya, kemunculan kumpulan-kumpulan nasyid yang mainstream, yang in a way moderate ni, yang bak kata band center apa moderate tengah ni, adakah ada kemungkinan yang sebenarnya ada state sponsored inisiatif ataupun galakan-galakan daripada kerajaan pembuat dasar untuk ketengahkan dia, untuk mengasingkan imej Islami itu dengan PAS. Terutamanya zaman masa Raihan muncul ni, sebenarnya kalau tak silap saya agak panas juga isu ketegangan politik masa tu kan. Terutamanya mendorong ke era reformasi tu. Pada pandangan anda sebagai pengkaji, adakah ada state sponsor inisiatif? Terutamanya saya rasa Raihan banyak buat event dengan RTM dan kementerian. Kalau tak silap saya pernah pergi ke konsert-konsert luar bandar kan. So adakah anda sebagai pengkaji, adakah anda rasa benda tu wujud ataupun benda tu just coincidentally lah berlaku? Itu persoalan saya lah. Terima kasih. Saya cuba respon lah. Satu, saya rasa bila kita nak fikir pasal soalan tu lah kedudukan nasyid tu sendiri. Nasyid tu dia tak ada bercanggah dengan mana-mana dasar kebudayaan kebangsaan. So in a way dia dah ada privilege tu untuk bergerak sebagai satu genre. Dan yang kedua lah dalam konteks piety atau keislaman tu tadi, dia masih lagi berada dalam satu lingkungan di mana ia Islam secara praktik dia Islam. Cuma dia satu lagi dia still clear, dalam artikel saya ada tulis dia still clear of this ideological message. Dia hanya fokus pada satu message yang lebih sifatnya ke social dan social values of Islam. Contohnya semayang, sayang saudara mara tu. Tapi sebelum sampai era geli-geli lah saya panggil ni. Era geli-geli. Sebab kalau orang tengok evolusi nasyid, Raihan dia very puritanical tentang message Islam dia. Tapi selepas nasyid masuk ke kampus misalnya, keluarlah intim,
no offense UNIC misalnya kan, dia kalau saya cakap kan nanti ada yang nak marah pula. Dia apa? Kasih Kekasih itu dah lagu geli-geli sebenarnya. Dia macam kalau kita fikir dia macam InSync, this I Promise You, tapi dia UNIC. Right? Dia macam tu. So ini evolusi saya itulah. Tapi ini satu perbincangan lain. Balik pada tadi, sama ada dia ada satu state sponsored initiative atau tidak, benda ni saya rasa berlaku berdua. Sebab dia, oleh kerana dia selamat sebagai satu genre, PAS boleh pakai, UMNO pun boleh pakai. Cuma sebab dia still clear of this ideological message, kalau dia pergi ke arah PAS, nanti dia tak dapat main kat Era FM. Itu censorship juga berlaku. Right? So in a way, dan dia juga sifatnya aktivisme nasyid ni. Sebab dia mengajak orang ke arah kebaikan, berpesan-pesan. Dan dalam pada tu dia tak pergi mana-mana side. Walaupun di hujung tahun 98 misalnya, kalau kita tengok bila Rock Kapak naik, Rock Kapak kena sensor, nasyid boleh pergi. Sebab nasyid align dengan satu idea tentang apa tu budaya kebangsaan yang Islam. Dia boleh pergi. Itu satu, kita boleh kata dia state sponsored lah. State sponsored initiative. Tapi secara directnya, kalau kat sekolah adalah pertandingan nasyid tu kan, ada persatuan munsyid kebangsaan saya rasa. Itu satu state sponsored initiative untuk adakan nasyid atau teruskan nasyid. Tapi sekarang kalau kita tengok dah tak ada lagi perdebatan tentang negara Islam. Jadi nasyid pun tak ada satu empowerment untuk pergi sebagai satu discursive form of Islam. Itu yang saya faham begitulah. Okey. Berikan tepukan yang gemuruh kepada Dr. Saidatul atas perkongsian